Bila ada orang tanya Ejen Ali 2 ke Papa Zola The Movie lagi best. Apapun sebelum tu abang nak minta maaf dekat Moonstar Studio. Review Papa Zola The Movie. Kebenaran takkan kebenaran. Okay, abang nak minta maaf sebab abang tak expect filem Papa Zola The Movie ni boleh sehebat dan segempak ni. Itulah sebab abang ingatkan filem Papa Zola ni dia akan gunakan Bobo Boy untuk buat filem tu nampak kuat. Tapi rupa-rupanya memang watak Papa Zola tu sendiri yang dikembangkan. Memang serious best. Starting filem ni memang dia start dengan membeli emosi ataupun jiwa penonton, especially bagi golongan kita macam bapak-bapak dan juga mungkin yang pernah ada bapak. Bapa-bapa Papa Zola struggle nak tanggung anak dan bini dia tu memang macam buat aku hampir-hampir menangis. Sebenarnya nak menangis dah tapi aku tahan ni sebab aku macam aku je ke sedih kan. Takut kita je lebih-lebih kan. Bagi aku ni genius lah sebab dia buat kita lagi suka, lagi sayang dengan watak Papa Zola dan juga family dia. So daripada sedih-sedih tu ada gelawak-lawak dia, and then dia dah start action dia bila Papa Zola mula sedar siapa sebenarnya Papa Zola tu. Yang tu aku memang tak expect sebab ingatkan selama ni dia just jadi cikgu bobo-boy je kan. Bagi abang memang abang enjoy gila tengok movie ni. Dia rasa macam tengok filem-filem Walt Disney ataupun Pixar Studio. Dia macam ada banyak elemen, lawak, action, emosi. It's a good family movie lah. So kalau boleh bawa anak-anak korang tengok cerita ni. Memang best. Memang abang akan repeat lagi sebab abang pun nak collect kad-kad ni semua. Tapi untuk menjawab soalan korang antara Ejen Ali 2 dengan Papa Zola The Movie, mana yang lebih best? Sebenarnya dua-dua pun best. Cuma Ejen Ali dia moto friendship, yang ni dia moto macam kekeluargaan lah. Bagi abang kita perlu support filem animasi Malaysia. Mantap. Tahniah.